Ya, hari ini saya nak perkenalkan sebuah EV ataupun electric bike yang dibuat di Sarawak. Di saat minyak mahal dan susah nak dapat minyak, saya rasa EV ini, motosikal elektrik ini amat sesuai digunakan untuk keperluan harian, yang mana dia tidak memerlukan minyak, tidak menggunakan minyak, dia hanya menggunakan elektrik. Kita cas macam handphone dan kita gunakan. Kapasitinya amat tinggi dan kelajuannya mencapai 125 km sejam, menggunakan 100% menggunakan bateri. Motosikal ini senyap tetapi dibekalkan dengan bunyi tiruan. Penggunaan baterinya amat jimat sekali. Satu kali cas boleh pakai seminggu, dan kita boleh mendengar muzik Bluetooth daripada handphone. Mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti GPS yang boleh dikesan. Jika terdapat kecurian, kita boleh mengesan menggunakan GPS, dan datang dengan warna putih. Banyak kita dapat jimat, kita tak perlu minyak, kita tak perlu minyak hitam, kita tak perlu minyak rantai, less maintenance. Boleh cas di rumah dan boleh juga dicas di stesen pengecas yang akan disediakan oleh pihak pengilang. Dan sesiapa yang nak dapatkan electric vehicle ini ataupun electric bike ini boleh menghubungi nama tertera di bawah ini.